Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel Boss Aiman TV. So macam korang boleh nampak dekat caption, dekat thumbnail, so kita hari ni akan pergi beraya di bukan bulan raya, iaitu di bulan Zulkaidah. Ke mana kita? Kita akan pergi ke rumah kakak sulung saya di Salak ke Jenderam, tak tahulah tu kat mana. Tapi rumah dah hafal lah kat mana. So kita akan pergi beraya di luar bulan raya ni. So tak apalah kan, menziarahi tu adalah satu daripada 5 tuntutan manusia. So kita manusia umat Islam macam tu lah. So kita akan terus melakukan perkara baik ni lah. Di samping kita akan makan di sana lah. So kita belum lagi breakfast. Sekarang ni pagi ni memulakan hari dengan jogging dengan cik isteri. Dan lepas ni kita tak ada plan untuk makan. Kita akan terus pergi makan di sana. Dalam pukul 11 kami akan bergerak ke lokasi. So sebelum kita sambung vlog ni, 2 button yang sangat saya perlukan daripada anda. Sebelum ni saya sebut banyak button kan, tapi this time saya sebut 2 button saja untuk memudahkan kerja anda. Korang boleh tekan button subscribe dan like untuk saya ada semangat sikit lah untuk sambung vlog macam ni kan. Ada korang suka lah. Lagi tak tahu kalau ada apa-apa yang perlu ditambah baik ke, idea ke apa, boleh komen kat ruang komen. Untuk saya memperbaiki. Niat saya buat vlog ni pun adalah untuk keluarga dan juga memori bila dah tua nanti. So jom kita bergerak ke Salak. Let's rolling. By the way, kami pagi ni pilih tempat jogging di Presi 16. Rumah parent pun memang dekat Presi 16. So belakang tu ada tasik lah. Kalau korang boleh tengok kan, kat sini banyak bangau kan. Di tempat migrasi bangau ke apa. Tu dia. Ini baru satu pulau. Sana ada lagi pulau. Tu pun penuh kat sana. Oh, handsome kan tu? Cik. Dah berapa dah? Kita tengok. 6,000. 6,000 guys. 6,000 step dah. Tapi tak cukup circle lagi. 6,000 step. Sambung. Kena sambung lagi. Tapi 6,000 tu sebenarnya sikit We can do better actually. Okay semua, kita orang baru nak gerak. Sekarang pukul 10.30 daripada Putrajaya. Malas nak pakai baju jalan-jalan sangat sebab masanya lama kot kat sini kan, nak ada relax. So tak adalah ni. Okay, perjalanan ambil masa dalam 30 minit juga kot. Okay, so ayolah kita pergerakan. Tu dia HC Churros. So kita orang ada bawa churros lah sebagai kudapan tambahan. Ni baru beli di area Jenderam ni. So kita meneruskan perjalanan saudara-saudari. Masuk dalam semalam tu Okay, kita dah sampai register. Abang Ipar dah tolong register. So kita tunggu. Kita dapat parking kat sini. Ni parking visitor Belakang ni kereta Azia, Ativa Kak Farah. Tak pandai nak masuk ke depan. Kebontot lagi power. Ni rumah Kak Shimah, rumah kita nak pergi. So kita dah ada churros dan juga ada beli apa namanya? Kelapa. Ayolah kita. Assalamualaikum. Mana geng kolam? Look.
Sedap lah. Kita join the club. Azia. Okay, so anak buah yang lain dah naik pergi mandi kolam di tingkat 7. Kita orang asalnya nak mandi kolam kat, tapi pagi tadi dah penat jogging semua kan. So tak apalah, kita kuburkan niat, kita tengok je lah. Tingkat 7. 7. Tak bola. Panas-panas mandi kolam saudara. Mati merah kau macam tu. Maksudnya tepatlah pilihan kami untuk tidak join mandi. Itu dia. Hai Bang. Hai Bang. Hai Bang. Oh, dua orang ini. Alright. Halo. Halo Cik Lily. Cik Lily kenapa perlu baju tu? Cik Lily dah besar. Ambil tu budak bandar. Ambil gambar budak bandar 2 orang tak boleh pandang tu. Alamak. Musa. Bola. Woi. Terjun sikit, terjun sikit. Api licin Afi. Bola. Bola apa tadi? Bola. Terjun sikit. Kita ada AJK yang menjaga. Assalamualaikum. Assalam. Assalamualaikum. Sudah punya. Kenapa? This is. Ya kenapa? Tak jatuh. Dah panas, dah panas. Naik. Jatuh. Ada terjatuh. Siapa nak ambil? Tak boleh lah. Abang nak kena ambil. Tak boleh lah. Ambil. Baling mak, baling. Terima kasih. So, best ke? Sejuk tak? Wow. Kau ni dah. Oh. Best mandi? Jangan pegang. Best? Okay, kita tinggalkan dulu mereka sebabkan agak panas. Biar ada orang main mesin dalam pukul 12 tu, dah nak naik tu. Okay, ayo kita. Okay, apa yang kita ada? Buah, churros, Enclair. Sedapnya. Ni daripada mak abang. Kita ada tochu, ikan. Wah, udang saudara. Ayam masuk kicap. Bau dia pun dah padu. Cantik. Dessert ada ke? Bukan dessert? Oh, air kosong. Iceberg? Ni apa? Atas dia ada coklat. Bawah dia benci. Oh, bencik sikit. Abang mak suka ni. Wow, kita ada kek batik saudara dan saudari sekalian. Hilanglah kita punya jogging pagi tadi. Tapi kita memang untuk makan hari ni. Mak dia kata okey klinik tu kalau perubatan macam tu mak klinik macam tu. Dia kata mana? Dekat mana? Bandar Seri Putra. Bukan Bandar Puteri Banyu. Jauh, yang Bandar Puteri. Itu je yang mau ambil. Airfryer apa dalam? Dalam mu hantar mu mana? Aduh, Orang airfryer ni apa bawa pun tak? cantik. Baru lagi airfryer. Apa ini? Kita macam abang. Kita beli oven. So awak cakap kan beli oven. Tu hari tu saya tengok orang buat tu. So kata dekat rumah ada apa dia letak lah. Siapa nak makan ambil lah apa benda lah. Kalau tak habis simpan di boleh kan. Tapi yang Mary tiba-tiba buat kuih lapis dengan kasmi. Aku tak ingat yang mana.
Lepas tu kena Alamak kecil. Lepas tu lepas tu kena pesan. Jangan habiskan. Tinggal untuk muak gambar. Baru tak habis. Tak habis tu pun bergerai. Boleh habis nanti tak lah. Aku pun terkejut lah. Nasi habis lah. Habis tu. Macam dia baik. Memang ada orang call Abah masa tengah-tengah ni. Mana Tak ada kan? Lagak je. Sebab apa pasal malam. Yelah. Tu ada businessman kan. Apa pakai dengan tu. Baik posh tu. Pos. Mana ada orang cakap abang ni apa kerja pasal malam ni. Lily menggunakan cara cabut-cabut. Cabut Lily, cabut. Tak nak dah? Tak nak sudah. Ini caramel. Yang mana? Itu mama punya. Boleh kita makan. Sedap. Gambarlah. VR. Apa tu? VR tu apa? Tak. Mana ada orang nak bayar? Dah balik. Wow. Lapar ke tu? Oh ni juara. Salam dah dulu. Oh, sakit tak? Abang salam dulu. Abang salam dulu. Bukan salam lah. Bisa salam. Salamun. Bukan rumah eh. Bukan rumah eh. Sup. Jadi belum dulu. Oh, dah kenapa ni? Salamun. Saya lah. Dapat? Dapat. Tu ada cuma sini. Balik. Afi tak nak tu. Afi, salam. Yo, Lily. Akil, mana dia beli churros? Cuba Akil, mana dia beli churros? Mesti laku ni. Mama Mun belanja. Gula. Gula tak payah. Abang duduk je. Gula tu. Dah dia dah gula dia tak. Apa ni? Ni apa? Iceberg cheesecake. Ni pula. Batik. Mana tu? Lili pergi hotel tu. Siapa yang yak? Oh my god. Lepas tu Lili pergi main tempat. Afi yak ke? Tengok. Lili. Lili. Lily yak. Okey, siapa yak? Masih tak ada. Oh, bukan Afi. Bukan Afi. Kita melawat bilik Musa. Oi. Ni ada art berat Musa ni. Ni patutnya Lily dan Musa tapi mereka tak pernah tidur di sini lagi. As for now. Okey, Fakir pula. Okay, Fakir pula. Fakir nak start. Fakir. Sini. Fakir tak apa. Fakir main dengan opah. Tak sama main dengan dorang. Masa mana? Pecah ke kot ya? Kita bawa abang pergi pedi-pedi. Okey, Fakir lah. Pakai ni. Okey, 1 2 1 2
2. Okey. Hebat. Nak balik dah. Oh, dah lapar. Kenapa tu? Kenapa Afiq? Kenapa tu merajuk tu? Mu tak balik lagi lah. Afiq. Jangan biar. Dekat rumah kita tu orang main lonceng. And Claire, mak order daripada Putrajaya. Siapa nak? Komen-komen. Masyam je. Terima kasih Musa masak. Siapa yang exam ni? Okey, bulat. Okey, Bun. Okey, bulat. Saya bulan 5. Kenapa bulan 5? Ya. Okey. Dah on ke rupanya? Bye. Kejap pula. Dah. Selesai. Tapi kita akan pergi ke yang nilai sekejap. Macam tengok apa dia. Nampaknya baru parking. Isteri turun dulu untuk pergi beratur. Selalunya ramai. Sekali tak ada orang sebab hujan lah. Hujan baru stop. Nah, so kita dapat lah Panipuri Maya, Panipuri chef and also Ras Malai. Sedap Panipuri ni. Agak pricey tapi dia punya isi ni sangat banyak. Satu Worth it juga. Satu bekas ada 10. Satu bekas ada 10 untuk Panipuri. RM2. Oh, thanks, man.